Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Taala kerana dapat bertemu dalam rancangan Langit Lahir TV Show episod 8. Jadi hari ni istimewa sikit sebab kita ada ramai tamu istimewa. Ni saya perkenalkan dulu tuan rumah, Sahir Nordin. Selamat datang. Dan Amir Siddiq. Jadi kami biasalah hujung-hujung minggu bosan-bosan sarapan pagi sama-sama. Rindu Malaysia kan. Jadi ada kaitan, ada sebabnya kita buat rakaman waktu tengah makan ni. Kerana pada hari ni apa yang sedang saya cuba untuk bawa diri saya dan diri anda untuk muhasabah adalah berkenaan dengan dunia ni sebenarnya kita perlu lihat ibarat makanan. Okey. Mungkin kalau kita nampak, kalau kita cakap makanan, orang mesti cakap, kenapa pula dunia ni kita tengok macam makanan kan? So orang biasa akan bayangkan makan yang banyak dan sebagainya, betul? Jadi saya suka nak lontarkan, nak kata relevannya apa sebenarnya sedang saya cuba bawa dengan analogi dunia ni. Kita kena pandang ibarat makanan. Saya nak tanya pada Abang Sahil lah. Allah. Saya tak ready. Ready tak apa, kita kena spontan ni baru macho fokus pada dia, brother. Okey. Kita tak rancang. Jadi saya nak tanya, kita ni kalau makan terlalu banyak, maksudnya makan banyak, apa yang akan terjadi pada kita, efek pada kita? Jangan banyak ni. Jangan banyak. Saya macam mana kita tahu badan kita bertambah Maksud akhirnya tak sihat. Tak sihat. Kemudian kita malas untuk kita beramal dan sebagainya. Itu yang mungkin sebab tu mungkin Rasulullah kata sederhana itu lebih baik. Okey, jadi kita dapat nampak di sini, okey, Sahil cakap kalau kita makan banyak, okey, kita akan tak sihat dan sebagainya, betul? Okay, saya tanya pula pada brother Uzai. Okey, brother Uzai. Kalau kita makan terlalu sikit lah, macam mana brother Uzai? Sikit sangat makan. Kalau kita terlalu sikit makan, mungkin kita tak ada tenaga nak beramal, nak buat kebaikan, ataupun mungkin yang terjadi gastrik, penyakit-penyakit yang lain pula. Kira kalau banyak sangat makan dapat penyakit, sikit sangat makan pun kemungkinan dapat penyakit kan. Jadi kat sinilah saya sebenarnya nak membawa kenapa saya cakap dunia ni kita kena pandang ibarat makanan. Dunia ni adalah medan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita hidup di atasnya, untuk kita pergunakan dunia itu, bukan untuk kita dipergunakan oleh dunia. Okey. Jadi kenapa saya cakap dunia ibarat makanan? Kerana dunia ni kita kena ambil berpada-pada macam makanan juga. Sekiranya dunia ni kita ambil lebih-lebih, kan? Makanan, kita ambil lebih-lebih, maka dunia ni akan merosakkan hati kita. Sebagaimana makanan tadi, kalau kita ambil lebih-lebih, kan? Dia akan bagi kita kerosakan dan kesihatan lah, kan? Dunia ni kita ambil lebih-lebih, rosak. Kalau kita tak ambil sangat pun, maksudnya ambil dalam keadaan terlalu kurang, kan? Kita tak guna contoh, tak buat masjid. Masjid tu sebenarnya kita bina daripada dunia juga, betul tak? Daripada batu batan, daripada pekerja-pekerja, daripada duit. Kita guna duit untuk beramal dan sebagainya. Kalau tak ambil langsung pun, kita tak mampu untuk jaga hati kita. Jadi kita kena tawasud. Bagaimana saya cakap tadi, kita kena sederhana. Ambil dunia ni berpada-pada. Sebab tu dunia ni kita letakkan di tangan, biar kita boleh manipulate, kita boleh kawal. Bukan letak dalam hati, nafsu dan sebagainya. Jadi kat sinilah saya membawa anda semua, dunia ni kita kena pandang sebagai makanan. Jangan ambil terlalu banyak, jangan ambil terlalu sikit. Dan kalau kita tengok pun, kenapa kena pandang dunia ni sebagai makanan? Satu lagi sebab, makan pergi mana Uzai? Tanya Uzai je. Mujahid, Rantau Mujahid, fokus sikit pada dia. Makanan ni, nak tanya, berkhasiat ke tak berkhasiat ke? Kalau makan, masuk perut lepas tu pergi mana? Ke anggota badan lain. Ya. Kemudian? Ke hati. Kemudian? Ke hadis. Dia tak dirancang Jadi dia jawab dengan jujur. Jadi sebenarnya saya nak cakap makanan ni, bagaimana dia cakap last sekali lah, dia najis lah sebagaimana kawan-kawan yang suggest tadi. Jadi makanan ni kita makan macam mana pun selain memang dia memang dia tenaga sebagainya, tapi dia akhirnya akan hilang ke mana-mana kan. Dia tak jadi, dia hilang macam tu saja kan. Di dunia ni pun macam tu juga. Kalau kita sayang sangat,
Kita ambil banyak-banyak nak simpan, konon nak bawa 7 keturunan. Tapi sebenarnya tidak berkekalan. Apa yang berkekalan? Ibadah yang kita buat dengan kita mempergunakan dunia tu, itu yang berkekalan, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk rancangan kita kali ini. Agak happy. Amir dia cakap apa? Mungkin rumah. Jadi insya-Allah spontan je ni semua. Insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah kita ambil dunia ni berpada-pada dan kita pergunakan dunia. Jangan dipergunakan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam rancangan yang akan datang. Bye. Dah mau nak. Ikhwan, okay, ikhwan? Okay, ikhwan?